Selepas usikan nakal Cik tentang abang utihnya masih single, kerja 24/7 tanpa ada tanda-tanda nak cari pasangan, suasana kembali tenang. Namun, Sherry tidak gelak. Dia memandang Kak Siti kemudian beralih memandang Cik. Ada sesuatu yang merisaukan Sherry. Sesuatu yang mengganggu loge korporatnya sejak 2 hari dia menjejakkan kaki ke kampung halaman Anisah. Cik. Sherry bersuara dengan nada perlahan. Penuh inquisitive. I muskil. Tapi Cik jangan gelakan I kalau soalan I bunyi macam busybody. Sambut Cik dengan kening terjungkit. Tanyalah, Kak Sherry. Sherry menarik nafas dalam-dalam. Sepanjang I ikut Anisah dan Amri balik kampung malam Jumaat kemarin, I tengok Puan Tipah, Mama Anisah. Sibuknya lain macam. Dia buat panggilan telefon dengan masjid, bincang pasal urusan wakaf kasih. Lepas tu siap panggil orang uruskan homestay kat belakang rumah. Untuk persiapan nikah lepas Zuhur pada 1 Syawal nanti. Betul kan? Betul. Memang Mama Kak Nisa tengah sibuk sekarang, jawab Cik jujur. I mula cari logik. Sherry berkata, bila Kak Sil dengan Anisah dan Amri nak buat majlis perkahwinan di Heritage Villa, kami cepat-cepat ambil kesempatan nak tumpang buat majlis hari raya sekaligus. Sherry mula ragu. Majlis itu dijadualkan pada 8 Syawal. Tapi kenapa di kampung? Puan Tipah tengah buat pelan nikah ekspres raya pertama? Lepas Zuhur pula tu. Hari orang tengah sibuk nak makan ketupat. Hari tu juga nak panggil Tok Kadi. Macam tak menyempat-nyempat sangat. Masa I kat kampung hari tu, I terfikir yang bukan-bukan. Mula I suspek. Adakah terlajak ke apa? Sampai kena nikah kilat pada raya pertama nanti. Puff. Cik tersedak. Dia terbatuk-batuk kecil sambil menepuk dadanya. Astaghfirullahalazim. Kak Sherry. Sampai ke situ pula fikiran Yuni. Kak Siti yang sedang mengelak bahagian dapur yang tidak jauh dari situ pula terus terkedu. Mukanya berubah menjadi merah padam. Dia tunduk dan berpura-pura tak dengar. Bukan terlajak, Kak Sherry. Jauh panggang dari api. Cik mengelap bibirnya dengan tisu. Namun, sesaat kemudian, nada suara Cik bertukar menjadi perlahan. Matanya melirik ke arah pintu dapur, memastikan tiada telinga lain yang mendengar sebelum dia merapatkan badannya ke arah Sherry. Nadanya kini penuh dengan rasa hormat, bercampur misteri yang mendebarkan.